Baru dapat duit APF, KWSP. Soalan pertama yang patut anda tanya bukan nak beli apa, tetapi macam mana nak bagi duit ini bekerja untuk saya. Cari Syamsul Ramai orang bila dapat EPF terus fikir nak tukar kereta, nak renovate rumah, nak shopping, nak pergi berjalan-jalan. Tak salah untuk menikmati hasil titik peluh sendiri. Tetapi sebelum berbelanja, cuba fikirkan masa depan kewangan anda. Kalau anda masih hutang dengan kadar faedah yang tinggi, mungkin itu boleh menjadi keutamaan. Kalau belum ada emergency fund, pertimbangkan untuk simpan sekurang-kurangnya beberapa bulan perbelanjaan. Dan kalau anda memang bercadang untuk beli rumah, duit EPF boleh menjadi permulaan yang baik untuk menyediakan deposit, kos guaman atau kos berkaitan pembelian hartanah. Tertakluk kepada syarat pengeluaran yang berkenaan. Satu lagi pilihan ialah melabur. Tak kisahlah dalam hartanah, saham, REIT atau instrumen pelaburan lain. Yang penting anda faham risikonya dan buat keputusan berdasarkan ilmu, bukan ikut trend. Ingat, don't spend your EPF like a bonus money. EPF ialah simpanan persaraan. Kalau anda keluarkan, pastikan ia digunakan untuk sesuatu yang boleh memberi manfaat kepada kewangan anda dalam jangka masa panjang. Tanya diri sendiri, adakah keputusan ini akan membantu saya membina aset atau sekadar menambah liability? Duit EPF boleh habis dalam beberapa bulan atau ia boleh menjadi permulaan kepada aset yang memberi nilai untuk bertahun-tahun. Pilihan di tangan anda. Dapat sesuatu?